ke masjid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya, tuan-tuan. Pada tengah hari ini kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada di majlis ilmu dan untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Baik, pada tengah hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk kehidupan dunia menurut Al-Quran. Kehidupan dunia menurut Al-Quran. Jadi kita akan ambil daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-20 dan 21, insya-Allah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Baik, tuan-tuan, alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apakah maksud daripada ayat yang kita bacakan tadi daripada surah Al-Hadid ayat yang ke 20 dan 21. Allah memulakan ayat ini dengan apa? I'lamu, ketahuilah. Ketahuilah. Siapakah? Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah dengan ilmu yang benar. Apa dia? Annamal hayatud dunya. Hanya bahawa sesungguhnya, tuan-tuan. Annama ni kita tahulah dia adalah menunjukkan meringkaskan. Itulah kehidupan dunia, kan. Annama ni ada hasr. Jadi apa bahawasanya sesungguhnya yang dikatakan kehidupan dunia, apakah kehidupan dunia itu? Kita sebut dunia. Maka kita rujuk kepada Al-Quran. Apa gambaran Al-Quran terhadap kehidupan dunia yang kita hari-hari melihat berbagai-bagai keadaan manusia, berbagai-bagai sifat dan juga perangai manusia. Maka Allah mengatakan
bahawa sesungguhnya yang dikatakan kehidupan dunia itu hanya tidak lain hanyalah la'ibun, iaitu hidup yang berupa semata-mata permainan. Iaitu hidup yang berupa permainan. La'ibun ni apa? Permainan. Permainan ni kalau kita lihat pada para ulama mengatakan iaitu menghabiskan waktu sama ada dengan perkataan atau perbuatan dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Itu maksudnya permainan kan. Contoh kita lihat macam budak-budak kan. Kita tengok main game, tak ada faedah kan. Ataupun budak-budak bermain dengan permainan dia kan. Dari segi faedahnya tak ada. Ada juga bermain dengan perkataan, menggunakan perkataan-perkataan kan. Tadi tak ada faedah. Ada permainan perkataan kadang-kadang, tapi permainan tidaklah dosa mutlak. Yang dilarang adalah kalau permainan itu melalaikan kita daripada melaksanakan kewajipan kan tuan. Bahkan kadang-kadang ada permainan yang menyebabkan haram apabila permainan itu berunsur judi kan. Asalnya main okey, tapi sebabkan ada unsur judi haram kan. Jadi cara mudahnya memang dunia ni tempat adalah, kalau ada kita lihat orang memang yang dia fikir permainan je. Lepas main sukan ni pula. Main sukan ni, main je tu kan. Itulah kehidupan dunia tuan. Tapi tidak mutlak haram. Cuma Allah bagi tahu itulah antara isi kehidupan dunia. Yang kedua apa dia? Lahwun. Allah kata apa? Laibun, satu permainan, berisi permainan-permainan. Yang kedua lahwun. Apa lahwun ni? Lahwun ini adalah disebut sebagai hiburan kan. Lahwun ni hiburan tuan-tuan. Sebab tu ada, kita lihat banyak hiburan kat dunia ni kan. Ada hiburan yang dibolehkan, diharuskan, ada hiburan yang diharamkan tuan-tuan. Apa maksud, apa tujuan hiburan? Hiburan ni, lahwun ni apa? Maka ulama mengatakan lahwun ni adalah satu nama bagi satu perbuatan ataupun perkataan yang mana tujuan dia ada tujuan. Tadi tak ada faedah. Yang ni tujuan dia apa? Tujuan dia nak berseronok, nak mendapatkan kebahagiaan kan, kepuasan kan. Contoh orang pergi konsert walaupun bayar beratus, untuk apa? Kan dapat masuk, puas kan, dengar lagu kan, puas. Kadang-kadang satu lagu boleh sampai 10,000 kan. Maksudnya kan. Itu adalah jadi beza. Jadi lakbun ni permainan, main apa permainan. Kalau lahwun ni hiburan kan. Jadi yang tujuannya apa? Untuk supaya bila dia berhibur tu hilang sekejap kesakitan dia, hilang sekejap rasa sedih dia, hilang kejap rasa kesusahan-kesusahan dia. Itu tujuan hiburan kan. Ada yang buat dengan cara yang haram, berhibur dengan cara yang haram tuan kan. Berhibur dengan mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan, dengan cara sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah gambaran kehidupan dunia. Ada manusia yang sibuk dengan permainan, ada yang manusia dengan sibuk dengan hiburan. Tapi ini gambarannya kepada secara umum manusia. Tak kira lah orang kafir, memanglah itulah hidup dia tuan-tuan. Orang kafir memang tak fikir lain lah, itu je kita. Tapi ada juga orang kafir yang tidak suka berhibur juga, tak suka main. Dia fokus buat baik je, tapi iman je tak ada kan. Tapi dalam kehidupan ni tuan-tuan tengok, kalau orang, ada kawan kita memang dia suka main, suka berhibur, itulah kehidupan dunia. Selagi kat dunia kita akan jumpa kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berhibur ni berbeza dengan permainan. Berhibur ni dia ada senda gurau, ada keseronokan. Maknanya lepas dia berhibur tu dia seronok, puas. Tu lazat, nikmat, tamattu tuan-tuan. Allahumma salli.
Jadi kadang-kadang kita pun perlukan juga berhibur kan, tuan. Pernah rehat jap dengan lagu. Cuma yang tidak sampai melalaikan. Yang salah apa? Berhibur sampai melalaikan daripada perintah Allah, atau kadang-kadang sampai melakukan perkara yang diharamkan. Kan macam orang Arab dulu apa? Dia berhibur juga, panggil perempuan joget, tengok perempuan bukan mahram joget dengan perkara tu, lepas tu minum arak kan. Salah. Kan tuan. Sekarang ni ada juga tuan, salah. Tapi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Ada yang sekarang ni berhibur dengan semestinya dengan lagu. Kita laluan kepada azan. Jadi ada orang yang dunia ni ada permainan, ada hiburan. Yang ketiga apa dia? Allah kata apa? Wazinatun. Dan dalam dunia juga adalah serta perhiasan. Jadi permainan, hiburan dan serta perhiasan yang sementara. Juga bawaan hidup yang bertujuan. Apa maksud zinah ni? Perhiasan ni apa maksudnya? Satu nama, satu perkara yang menunjukkan kepada sesuatu yang manusia berhias dengan dia. Kan? Sama ada berupa pakaian kan? Ada orang yang obses dengan pakaian. Sama ada pakaian tu pakaian yang original ke, bandel ke, obses. Ataupun kasut, pakaian, malbas. Dia boleh jadi pakaian, sama ada pakaian baju, pakaian, ada yang topi, ada yang dengan seluar, macam-macam lah manusia. Ada yang kasut kan? Kasut banyak kan sampai rumah tu. Memang dia berhias dengan tu. Ada juga pula yang dia tak kisah dengan pakaian sangat, tapi maskan, rumah. Rumah dia memang cantik, besar. Memang dia jaga rumah betul lah kan? Dia maknanya syurga di rumah. Tu ada mungkin. Ataupun ada juga dengan, dalam kitab saya disebut dengan kenderaan. Orang dia hias kenderaan dia. Dia memang fokusnya pada kenderaan. Itu adalah perhiasan. Ataupun yang seumpama dengannya. Apa tujuannya? Apa tujuannya tuan? Maka dikatakan di sini, min ajli ayyakuna fi ayunas muhiban jamilan. Supaya apa? Dia dapat dilihat oleh manusia, dapat dilihat oleh manusia yang lain. Dia seorang yang memiliki sesuatu kecantikan ataupun memiliki sesuatu yang kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhias. Kan? Kita tengok, cantik gitu. Cantik rumah, cantik baju. Kan? Pada pandangan manusia yang lain. Tak salah. Kan, selagi mana dia dapatkan daripada harta yang halal. Tuan. Tapi itu hanyalah kehidupan dunia yang akan ditinggalkan, yang sementara. Dan memang sementara pun tuan, itulah pakaian. Tahun depan dah lain pula. Baju Melayu kan, tahun ni baju Melayu contohnya kain sini. Tahun depan kain lain pula. Lepas tu tahun depan kain lain lagi. Lepas tu cycle balik. Yang lama dah balik kan. Tuan, itulah keadaan. Sama juga dengan rumah. Desain sekarang macam ni, dulu macam ni. Naik, ubah. Sentiasa berubah. Kan? Tak selesai. Allah SWT, kereta lagi lah yang cerita tu kan. Ubah. Tapi itulah kehidupan. Ada manusia Allah jadikan macam itulah. Kehidupan dunia tu memang berisi itu. Perkara-perkara tersebut kan. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah watafakhurum bainakum. Yang keempat ni apa? Bermegah-megah di antara kamu. Kan? Yang keempat ni ada dalam kehidupan dunia. Manusia ni bermegah-megah dengan di antara kita. Bermegah-megah di antara kita. Megah dengan apa? Bermegah-megah dengan kelebihan yang ada, yang Allah kurniakan. Contohnya kelebihan harta. Kan? Aku kalau 7 keturunan tak habis makan aku. Bangga-bangga dengan harta dia. Aku tak payah kerja pun tak apa. Family aku banyak duit. Megah-megah dengan harta. Ada yang megah-megah dengan pangkat. Kan? Pangkat ni. Kan? Jawatan ni. Ada pangkat megah-megah. Ada yang bermegah-megah dengan keturunan. Saya keturunan ni.
kan, atuk saya ni keturunan ada kan, kehidupan dunia. Jadi kalau tuan-tuan dengar nampak orang, itulah kehidupan dunia kan. Kalau ada cerita kan pasal dia punya ni, itulah kehidupan dunia. Selagi tuan-tuan kat dunia akan berhadapan dengan itu. Ada yang bermegah-megah dengan amal, pekerjaan, sama ada amal dunia ataupun amal akhirat kan. Wa tafakhurum bainakum, ini adalah kehidupan dunia. Memang berlaku kan. Saling manusia dengan bermegah-megah dengan apa yang dimiliki olehnya akan manusia yang lain. Dan yang kelima, bermegah apa? Yang kelima, wa takatsurum fil amwal wal aulad, saling berlumba memperbanyakkan harta dan anak. Ini kehidupan dunia. Lengkap lah. Semuanya kita lihat setiap hari, tuan-tuan. Lepas tu yang paling selamat siapa? Nanti kita sebutkan. Takatsur ni dia daripada tafaul, maknanya saling memperbanyak kan, saling mengumpulkan, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan, kalau kita pergi kenduri kan, biasanya orang yang tanya anak berapa orang dah? Sebab apa selalu? Sebab apa, tuan? Sebab nak bagi tahu, tanya balik aku anak berapa. Kan? Kita kata anak 3. Nak bagi tahu anak berapa? 5. Ramai. Kan? Kalau tak ada anak, agak-agak tanya tak? Tuan-tuan, orang tak ada anak, dia akan tanya tak? Takkan tanya. Sebab apa? Dia tak ada anak. Kan? Tapi orang yang ada anak, dia akan tanya. Kan? Tapi kalau orang tua yang tanya, jangan sangka orang tua yang tanya itu kadang-kadang sambil beramah mesra. Tuan-tuan. Berbangga kan. Orang yang tanya pekerjaan, kau kerja apa? Tujuan ni sebenarnya tanya balik. Nak bagi tahu aku kerja ni. Tuan-tuan. Itu je, tuan-tuan. Kan, saling bermegah dan juga menunjukkan kejayaan masing-masing. Tapi tidak salah, selagi mana tidak sampai pada tahap sombong, sampai pada merendah-rendahkan orang lain, tuan-tuan. Tapi itukah kehidupan dunia. Memang itulah, tuan-tuan. Kita kalau ada kelebihan, kita akan rasa lebih daripada orang lain, tuan-tuan. Yang salahnya apa? Merendahkan, meremehkan dan menghina orang-orang yang lain. Sampaikan Allah kata apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah apa kata? Saling mengumpulkan harta ni, saling bermegah-megah dengan dunia ni telah melalaikan kamu daripada kewajipan, daripada kehidupan akhirat. Sampai bila berlaku? Sampai masuk dalam kubur. Tuan-tuan, benda ni akan berlaku kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu kita kena, dia kata apa? Nak menunjukkan betapa tafakhur dan takasul ni, nak menunjukkan saling sentiasa berlumba. Kan? Saling sentiasa. Saya hatta lakaannahu, digunakan perkataan tafakhur dan juga takatsur seakan-akan mereka ni berlumba-lumba untuk menunjukkan kelebihan masing-masing. Tuan-tuan, ni patut pakai takatsur dan juga tafakhur. Tuan-tuan. Allah masya. Jadi, tuan-tuan, ingat, kalau kita kata apa? Tafsir kata apa? Dorongan, keinginan untuk berbangga dan juga untuk memperbanyakkan harta dan anak ni adalah di antara tabiat kebanyakan manusia. Bukan semua, majoriti manusia. Kerana memang Allah jadikan kita nafsu. Nafsu. Tapi Allah bagi tahu, tuan-tuan, yang kita banggakan, yang kita kumpulkan, yang kita perbanyakkan itu, semua tu Allah bagi gambaran apa? Sebenarnya perumpamaannya kamathali ghaithin a'jabal kuffar, hanyalah seperti air hujan. Hujan yang paling seronok kalau hujan siapa? Siapa yang seronok? A'jabal kuffar, iaitu hujan
yang menyeronokkan ataupun yang menggembirakan hati para penanam tanaman. Hujan, senang suburlah kita punya tanaman, tuan kan. Allah gambarkan semikian. Jadi seperti hujan, yang mana hujan yang memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang menanam tanaman. Kenapa? Ya kerana dia mengharapkan tanamannya bila hujan turun dia akan subur, keluar warna tumbuh-tumbuhan yang hijau. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Turun hujan, ingatkan subuh, tiba-tiba panas habis, kering, tuan. Ingatkan hujan yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba hujan yang banjir, habis tanaman. Dia macam tu keadaan dia, kan? Jadi kita contohlah, kita dapat kumpul semua, seronok dah, tiba-tiba Allah ambil nyawa kita, habis. Ada pula yang dah seronok kan, tiba-tiba sakit, tak dapat menikmati, kan? Tu kesenangan yang sementara maksudnya, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ada pula yang dah kumpul macam-macam dah planning, tuan-tuan. Tiba-tiba diuji dengan sesuatu yang lain, tak dapat, kan? Itulah keadaan kehidupan dunia, tuan-tuan. Dia tak kekal. Tak kekal. Kita seronok dah dengan kawan kita ni, tiba-tiba putus, gaduh. Sementara, tuan. Tapi Allah gambarkan apa? Allah bagi tahu, tuan, kehidupan dunia bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan ayat seterusnya apa? Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Allah ingatkan apa? Di akhirat nanti ada azab yang pedih dan ada pengampunan daripada Allah dan juga keredaannya. Kenapa tiba-tiba dunia, tiba-tiba akhirat? Maksudnya dunia itu sepatutnya dijadikan untuk mencari pengampunan dan keredaan Allah. Bukan dunia itu nanti akhirnya menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita kat dunia kalau permainan, hiburan, perhiasan, berbangga-bangga ni sampaikan kita lupa kepada perintah Allah, kita lalai daripada kewajipan, bahkan kita melanggar perintah Allah, maka nanti di akhirat akan dapat azab. Tapi kalau kita dikurniakan oleh Allah dengan berbagai-bagai kelebihan, di situ juga ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya. Sebab tu Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan perhiasan yang memperdaya, tuan kan? Tidaklah melainkan kehidupan kesenangan-kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya, tuan. Terpedaya apa? Sebab dunia yang Allah kurniakan kepada dia menyebabkan dia jauh kepada Allah. Dunia yang Allah kurniakan kepada dia menyebabkan dia melanggar perintah Allah, tuan. Allah jadikan dia hidup kat dunia dengan berbagai-bagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya digunakan untuk dia mengenal Allah, untuk dia beribadah kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, tapi digunakan untuk dirinya semata-mata. Tak fikir dah pasal siapa yang bagi ni, tuan. Untuk apa dia bagi ni, tuan. Dia fikir macam mana nak gunakan supaya puas hati, supaya itu adalah orang-orang yang terpedaya, tuan kan? Memperdaya daripada apa? Sehingga mereka melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sanggup sampai membunuh, kan? Ada yang sanggup sampai menipu, kan? Ada yang sanggup sampai melakukan kezaliman, tuan. Nauzubillah. Semuanya apa? Kerana nak dapatkan dunia tadi, tuan. Padahal dunia tu hanyalah sementara. Nauzubillah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semuanya diukur dengan keduniaan. Tapi perintah Allah apa? Allah bagi tahu tadi. Allah bagi tahu perintah Allah apa? Walaupun kamu hidup kat dunia, perintah Allah ini, tuan-tuan. Ayat yang ke-21. Perintah Allah. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Tadi manusia berlumba-lumba untuk mendapatkan kekayaan, manusia berlumba-lumba untuk mendapatkan harta yang banyak, untuk mendapatkan pangkat yang tinggi. Tapi yang perintah Allah mana? Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Allah kata apa? Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan Tuhan kamu. Itu perintah Allah kan. Apa maksudnya? Sabiqu minal musabaqah. Sabiqu ni berlumba-lumba, maksudnya apa? Hendaklah kamu berusaha untuk mendahului orang lain dalam mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Tuan-tuan. Itu adalah orang yang beriman, tuan-tuan. Maksudnya tafsirnya apa? Bersegeralah, sari'u, bersegeralah wahai orang beriman, seperti mana lajunya orang yang berlumba, tuan-tuan. Kan? Tengok orang berlumba lagi tu, tuan. Macam mana orang yang berlumba laju nak menang, maka begitulah juga orang-orang beriman kena berusaha untuk mendapatkan pengampunan Allah, yang pengampunan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibagi kata segera untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tuan. Tapi yang berlaku lain, tuan. Bila bab dunia laju, akhirat je slow. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Itu yang kita nak kawal. Allah dah bagi tahu. Allahumma salli alaihi. Jadi Allah menggambarkan berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Maksudnya apa? Berlumba-lumbalah kepada satu-satu amalan, satu-satu perbuatan ataupun bacaan yang mana menjadi sebab diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan manusia ni, tabiat manusia kebanyakannya berlumba-lumba untuk mendapatkan dunia, tapi perintah Allah kepada orang beriman, berlumba-lumbalah kepada pengampunan Allah. Yang mana dengan sebab pengampunan daripada Allah, maka akhirnya wajannatin, dia akan mendapatkan syurga. Allah gambarkan wajannatin, dan syurga yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Ulama kenapa Allah sebut syurga luas langit dan bumi? Tak boleh sebut syurga je. Sebab memang tabiat manusia, dia suka sesuatu yang besar dan luas. Mula-mula kahwin rumah flat, ada stabil sikit rumah teres setingkat, dah stabil lagi 2 tingkat pula. Dah okey dah balik kampung, balik banglo. Lepas tu itu tabiat manusia. Lepas tu Allah sampaikan, kalau kamu diampunkan oleh Allah, bukan hanya rumah besar kat dunia tu, Allah bagi syurga yang seluasnya langit dan bumi. Yang luasnya langit dan bumi. Allah kata apa? Arduha, luasnya seperti luas langit dan bumi. Ulama kata apa? Kalau langit tu 7 lapis, tuan-tuan, bumi 7 lapis, luas mana? Seluas mana? Kan? Kita baru tanah rumah banglo sikit dah bangga dah. Allah bagi seluas langit dan bumi. Sebab tu baginda Nabi rumahnya kecil, tapi susahlah kita ikut, tuan. Kan? Ada digambarkan Nabi berdiri tu, letak tangan ni sampai tu ke atas. Digambarkan betapa keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi susahlah kita ikut, tuan. Sebab kita macam tadi dah, jiwa tu kan, saling nak menunjukkan, bermegah-megah kan. Seronoknya masa bila, tuan-tuan? Tuan-tuan, rumah besar ni seronok masa bila? Tuan-tuan ada kereta cantik, seronoknya masa bila sebenarnya? Seronoknya
bila kawan-kawan kita tumpang, oh cantik kita kau ni, besar. Itu je. Lepas tu biasa dah tuan. Tak payah bayar rotek pening. Itu je tuan. Rumah besar, time orang datang raya, cantik rumah besar. Itu je time tu. Lepas tu dah macam biasa dah. Kena bersihkan penat. Allah, susah betul lah. Lepas tu nak jaga susah. Macam-macam. Apa? Seronokannya bila dengan manusia. Tapi itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, kalau kita ada kemampuan tak salah beli rumah besar kan. Asalkan jangan kita merendah-rendahkan ataupun sampai berlaku bersifat sombong dengan orang yang lain, ataupun merasa pula, oh aku dapat ni sebab aku, sebab usaha kan. Tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk siapa tuan-tuan? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Disediakan syurga itu, pengampunan dan syurga itu bagi orang-orang yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Lepas tu ulama bahaskan kenapa disebut uiddat, bermakna sebelum ni tak ada. Lepas tu Allah adakan. Adakan itu apa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi syaratnya iman kepada Allah dan Rasul. Kemudian dia ada bekalan amalan di dunia. Jadi bagi orang-orang yang beriman, apa-apa saja kurniaan Allah kepadanya adalah bagaimana dia nak gunakan kurniaan itu mendekatkan diri pada Allah. Bagaimana kurniaan itu digunakan untuk mendapat pengampunan Allah, digunakan untuk mendapatkan syurga Allah. Kan? Itu adalah orang-orang yang beriman. Dapat anak ramai, dia bukan bangga, tapi dia usahakan macam mana anak-anak ni taat kepada Allah. Kan? Kan? Sebab ada orang dia dapat anak dia ikut kepala dia je, acuan dia. Kau kena jadi ni, kau kena jadi ni, jadi ni. Kan? Tak fikir dah fardu ain dia, agak dia tak fikir. Yang penting kau kena jadi ni. Dia ikut dia. Dan itu apa Allah kata apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu, syurga itu adalah kurniaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah sediakan untuk orang yang beriman, yang beramal soleh, dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya wallahu dzul fadlil azim. Allah itu zat yang mempunyai kurniaan yang sangat agung. Kalau kita kat dunia ni tuan-tuan dah seronok dah. Dapat rumah besar, dapat kenderaan besar, seronok dah tuan-tuan. Apatah lagi nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita fikirkan tuan-tuan, kita Allah ceritakan, tapi yang paling penting apa dia? Apa yang Allah nak. Allah sediakan semua ni. Kan? Allah sediakan semua. Allah tundukkan semua untuk kita, tuan-tuan. Allah dah ciptakan untuk kita semua. Sekarang ni apa perintah Allah? Tugas kita adalah menjadikan nikmat itu untuk kita mendapatkan pengampunan Allah, dan juga nanti kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita bekerja dalam keadaan menaikkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk di kalangan orang-orang yang diampunkan oleh Allah dan akhirnya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saja pada tengah hari ini mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya kepada kita semua. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus kita ingat bahawasanya kehidupan kita di dunia ini adalah jambatan, adalah tempat untuk kita membina akhirat kita. Kan? Kalau kita hidup kat dunia ni lalai kepada Allah SWT, maka akhirnya azablah yang kita akan dapatkan. Tapi kalau kita hidup kat dunia ni ingat kepada Allah, zat yang telah memberikan kurniaan ini kepada kita, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fidina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.